Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Lalu baginda menjawab, mereka adalah ahli Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad Ibnu Majah. Pengajaran daripada hadis ni, sekiranya kita nak tergolong dalam kalangan orang yang Nabi sebut, iaitu orang-orang yang dikategorikan sebagai Ahlullah, keluarga Allah, maka kita kena sentiasa membaca Al-Quran pada setiap hari tanpa mengira waktu. Okay? Istiqamah kita baca Quran supaya apa? Untuk kita dikategorikan, diletakkan bersama keluarga ataupun Ahlullah yang Nabi sebut dalam hadis ini. Jadi mudah-mudahan kita semua yang membaca Al-Quran pada hari ini dikategorikan, diletakkan sebagai Ahlullah, ahli Allah ataupun keluarga Allah.